Assalamualaikum. Saya Marisa. Saya Amna, pengacara kru studio TV PSS My LB Channel, saluran informasi anda. Hari ini sekolah kami telah mengadakan majlis watikah penyampaian pemimpin cilik BAIS bagi tahun 2025 yang bertempat di Dewan Luqman Al-Hakim dan melibatkan pengawas sekolah, pengawas PSS, pengawas SPBT, pengawas PRS, duta bersih, pengawas koperasi, ketua dan penolong kelas. Jom sama-sama kita saksikan. Sekolah Kebangsaan Binjai berjanji dan berikrar akan membantu melaksanakan misi dan visi sekolah menjadi pemimpin yang berdisiplin, bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara demi mencapai kecemerlangan. Alhamdulillah, selesai sudah majlis penyampaian watikah pelantikan BAIS bagi tahun ini. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak kerana memberi sokongan kepada pemimpin cilik BAIS. Semoga pemimpin cilik BAIS terus berjaya di masa hadapan. Baiklah, sekian dulu daripada saya Marisa. Saya Amna, pengacara kru studio TV PSS My LB Channel, saluran informasi anda.